Hai korang. Korang dua single ke taken? Single. Awak single. Awak? Single juga. Korang minat K-pop tak? Tak sangat. Okay, faham. Awak turn off tak dengan lelaki yang minat K-pop? Tak. Sebab kita tak boleh nak buat apa dengan minat dia orang. Biasa. Kita okey je support apa yang dia nak. Apa yang korang paling takut dengan lelaki? Gerang. Gerang. Itu yang betul. Awak? Yang barai lah. Yang suka. Yang barai. Suka marah. Kalau yang jenis anak mak, macam mana? Tak okey. Okey je? Betul, nanti kahwin nanti dia berkepit dengan mak, awak okey lah? Korang ada tak follow sis pilih kat TikTok? Ada. Ada? Ya ke? Cuba tunjuk. Dah follow sis pilih. Wow, kalau korang dua dah follow sis pilih kan, kita nak belanja something. Awak nak skincare ke makeup? Makeup. Tak kisah mana-mana. Alright, jom. If korang nak lelaki kan, korang prefer lelaki yang macam mana? Tinggi. Lebih tinggi daripada kita orang. Saya pun macam sama tarang dengan awak je sekarang. Tapi jangan tinggi sangat macam yang. Lagi suka lelaki yang handsome ke atau berduit? Berduit. Berduit? Kalau beli ni kita boleh buat macam-macam. Yang penting tanggungjawab itu aja. 2 days later. Kau happy tak dapat barang? Happy sangat-sangat. Sebab kita memang first time masuk konten. Ya ke? Itu sis pilih. Jangan lupa tau follow sis pilih.